Perbuatan cop parking ni, biasanya aku yakin orang macam ni sebahagian daripada otaknya telah jatuh ke lantai dan lupa dikutip. Tetapi apabila teknologi digabungkan dengan kebijaksanaan pemilik kereta ni, korang tengok apa yang terjadi. Nampak dia beredar, kemudian yang cop parking tu pun ikut dia. Lepas tu yang diikut dah pemilik kereta. Rupanya kereta tu ada auto park. Ada sistem parking secara automatik. Boleh pakai ni. Boleh buat